The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Saya tak ada duit. Duit kamu murah, tahu tak? Tetapi Melayu yang paling miskin. Halo sahabat, Malaysia dihina Amerika dan Indonesia yang mereka bawa-bawa. Yuk kita lihat videonya. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not gonna buy your stuff because they don't have any money. All right, and so I don't know why you're going there because now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed. Because we have the money, we buy the stuff. The Malays aren't going to buy your stuff, they don't have any money. Jangan kurang ajar. Presiden China datang ke Malaysia bukan sebab duit. Negara mereka sudah kaya. Demikian terpelak seorang pemerhati terhadap pengulas politik konservatif Amerika Syarikat, Bill O'Reilly, yang menyindir Presiden China Xi Jinping ke Malaysia. Tadi tu actually adalah satu video yang agak viral daripada Bill O'Reilly. Dia ni siapa sebenarnya? Dia ni adalah bekas personality Fox News yang memperlekehkanlah lawatan Presiden China ke ASEAN, iaitu Malaysia, Vietnam dan juga Kemboja. Dia kata negara-negara ni tak ada duit lah nak beli barang daripada China, jadi lawatan tu macam buang masa je. Ramai netizen marah dengan video tu dan anggap dia punya statement ni bukan je biadab tapi cetek sangat dari segi pengetahuan ekonomi dan geopolitik. Pada saya lah, keangkuhan pandangan seperti yang ditunjukkan oleh Bill O'Reilly ni sebenarnya dia mencerminkan satu masalah besar yang dihadapi oleh AS dan juga ketamadunan barat, iaitu mereka rasa superiority, yang keterlaluan dan keengganan untuk faham perubahan kuasa global. Keangkuhan intelektual dan rasa yang seakan-akan terlalu hebat yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh macam ni sebenarnya lambang keruntuhan perlahan-lahan pengaruh barat dalam dunia multipolar hari ini. Dalam dunia moden, pengaruh tak datang daripada siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling relevan. O'Reilly ni, dia mungkin tak tahu 3 negara yang dipilih oleh Presiden China ni bukan suka-suka. Malaysia ada Selat Melaka, iaitu laluan kapal dagang paling sibuk dekat dunia. Kalau China dapat bagi sokongan pada Malaysia, dia bagi kelebihan besar dalam perdagangan global. Vietnam pula makin penting dalam industri pembuatan dan semikonduktor. China nak rapat dengan Vietnam ni sebab dia tak nak mereka ni terlalu rapat dengan AS. Kemboja itu sekutu kuat China sejak dulu lagi. Banyak projek besar bawah Belt and Road Initiative jalan dekat sana. So kalau kita ikut logik daripada O'Reilly ni, China patut fokus pada negara kaya je. Tapi dunia sekarang tak macam tu. China dah tahu ASEAN ni sedang naik, ekonomi membesar, tenaga kerja muda dan lokasi yang sangat strategik. Banyak juga kilang-kilang daripada China ni dah pindah ke Vietnam dan Malaysia sebab nak elak daripada tarif Amerika Syarikat. Lawatan daripada Presiden ni adalah strategi jangka panjang untuk kukuhkan pengaruh, bukan semata-mata nak jual barang. Okey, dekat sini saya nak explain dengan korang logiknya macam mana tau. Kalau Malaysia benarkan lebih banyak pelabuhan digunakan oleh China, dia boleh ubah peta logistik serantau tau. Jangan main-main. Kalau Vietnam pula setuju buka lebih banyak industri teknologi tinggi, China boleh kurangkan kebergantungan kepada Taiwan. Kemboja pula boleh terus jadi suara pro-China dalam mesyuarat ASEAN. Dan semua ni actually adalah sangat penting untuk pengaruh global Beijing. So apa yang saya nampak macam ni lah. Komen O'Reilly ni bukan je tak tepat tapi sangat tak matang lah. ASEAN bukan setakat negara miskin tapi kunci utama dalam pergelutan kuasa besar dunia. Beza dia China ni, dia nampak nilai dia, sebab tu presiden dia datang. Yang tak nampak cuma mereka yang masih tengok dunia daripada kaca mata 1950-an. Oke sahabat, pernyataan mengejutkan datang dari seorang jurnalis Amerika yang secara terang-terangan menyebut Malaysia negara yang tak punya duit.
Hal ini pun memicu kehebohan di Malaysia ini karena sangat berbeda dengan narasi yang selama ini sering disampaikan oleh sebagian pihak-pihak di Malaysia yang kerap meremehkan Indonesia dengan menyebut Indonesia negara miskin. Semalam Bill O'Reilly, seorang penyokong kuat Trump, dia mengkritik lawatan Presiden Xi Jinping ke Malaysia. Dia kata buat apa buang masa. Malaysia, Vietnam bukan ada duit nak beli produk Cina. Dan lebih teruk, dia sengaja memperlekehkan orang Melayu. Dia kata orang Melayu tak ada duit, tak mampu nak import barang daripada Cina, ya. Inilah dia sikap biadab dan nampaknya bodoh seorang, ya, Amerika yang kononnya daripada sebuah negara maju, ya, namun bodoh. Dia tak tahu ke orang Melayu yang disebut tu menguasai politik negara Malaysia, ya, dan Malaysia begitu kaya, import barang daripada Amerika berbilion setahun, dan Malaysia mempunyai pelbagai industri, ya. Malaysia lebih maju daripada mana-mana negeri dalam Amerika, ya. Lebih maju daripada Arizona, lebih maju daripada New Mexico, lebih maju daripada Alaska, ya, yang sepastinya mundur mengikut standard Malaysia. Dan pada bila-bila masa Malaysia boleh beli California. Itu dia. Stop dreaming, California dreaming. Itulah ada Bill O'Reilly buat kenyataan yang sangat melambangkan betapa bodohnya orang-orang Amerika ni, ya. Inilah bahayanya apabila Trump dikeliling oleh orang-orang bodoh, ya. Trump boleh jadi bodoh dengan membuat keputusan bodoh, ya, seperti perang tarif berdasarkan nasihat Pete Navarro, hanya seorang penulis buku, ya, yang dipilih menjadi penasihat ekonomi kepada Trump. Walhal nasihat yang diberikan oleh Pete Navarro kini, ya, mendedahkan Amerika kepada serangan, ya, serangan ke atas pasaran saham Amerika, ya, serangan ke atas ekspor produk Tesla, ya. Semua ini membangkitkan kemarahan dunia, ya. Trump tak boleh terpengaruh dengan penasihat-penasihat yang tidak bertauliah, ya. Lebih-lebih lagi ada penyokong kuat seperti Bill O'Reilly yang ignorant, ya, tentang apa yang berlaku di negara ASEAN. Itulah dia. Kita berharap sangat Trump tidak bergantung kepada orang kanan keliling dia, ya, buat keputusan berdasarkan penasihat pakar ekonomi yang benar-benar faham kesan dan peranan tarif. Gambaran sikap ekstrim, keangkuhan orang yang sebenarnya angkal ilmu dan jahil dan anggap hanya kelompok dia dan negeri dia sahaja yang paling berdaya. Tentunya dia tidak ada kefahaman sama sekali tentang Asia, ASEAN, tentang perkembangan baru. Panas tuan-tuan. Ni kenyataan daripada Bill O'Reilly, TV host di Amerika. Dia kata the Malays has no money. So dia mock lah, dia ally lah lawatan Presiden Xi Jinping ke Malaysia, ke Vietnam, ke Cambodia. Dia kata Malaysia ni bukannya tempat orang ada duit. Yang ada duit ialah orang US. Dia orang yang boleh beli barang daripada China. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Saya tanya saja, sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehingga kan Bumi Putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh,
Atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan Kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan Tuan Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Tolonglah. Oke, gini sahabat, isu ini memicu perdebatan luas di media sosial, terutama di Malaysia dan Indonesia. Soal hubungan ekonomi, geopolitik, dan sentimen publik antara negara Asia Tenggara ini, serta masalah tarif Amerika dan kunjungan Tiongkok ke Malaysia, Kamboja, dan Vietnam.